Kita kat mana? Gunung Nuang. Ya. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya akan bawa anda mendaki Gunung Nuang. Kami memulakan pendakian kami seawal jam 4.30 pagi. Okey, jom kita mulakan. Untuk kita sampai ke trailhead daripada entrance, jaraknya lebih kurang 5 km daripada entrance hinggalah ke pondok terakhir, pondok 6 sebelum memasuki trailhead. Hey. Baik. Minum muka sikit. Okey, kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap. Okey, kita dah sampai penghujung laluan balak. Kita dah akan masuk trailhead dia. So satu grup dah masuk, ramai 14 orang. So kita take 5 sini dulu. Okey. Sikit tak? Sikit. Itu yang betul tu, lepas tu terus depan. Terus depan tu. Okey. Air pun boleh buat awet muda sini. Ya. Inilah empangan dia. Mana? Oh, ni empangan. Ni empangan. Masa. Kami tiba di Kem Lolo lebih kurang jam 6 suku pagi dan kami selesaikan solat subuh sebelum bergerak menuju ke Kem Pacat. Waktu kami tiba di Kem Lolo ni hujan memang lebat, so agak mencabar jugalah mendaki waktu ini. Okay, let's go. Senang doang. Mulia. Itulah orang gunung. Oh. Alhamdulillah sampai Kem Pacat. Sempat tidur tak? Sempat? Baru nak tidur. Okey, Kem Pacat. Tu tengok. Okey, Kem Pacat. Alright. Kem Pacat. Makan apa kali ni? Ayam gepuk. Macam mana sampai ke Kem Pacat? Sabar babe. Kau tak biasa naik gunung jangan naik tau. Ini memang hardcore. Okay, makan dulu. Alhamdulillah kita berjaya sampai ke Kem Pacat jam 8.30 pagi. So kita berhenti rehat, makan. Okay, kita recharge energy. Okay, sekarang jam 9 pagi. Kita kat Kem Pacat dan kita akan menuju ke puncak Gunung Nuang. Yeah. Let's go. Yes. Aku cari pakai seluar ni tadi. Lepas tu aku kena cari dulu anak aku ambil. Aku pakai seluar ni lah berat dengan air.
Sampai. Belum. Tu ada urut reserve. Oh, pacak. Pacak. Aduh. Rehat kau Sik je. Oh. Sampai. apa? Jalan bang. Aduh. Kau naik tu. Dah terlarat dah ni. Bayangkan bay, pacak siut. Lepas tu hujan, sejuk, baju basah semua. Seluar basah, spender basah. Oh gila. Kita balu. Yang tak pernah naik Nuang. Hai Megah. Kita dah nak sampai ke puncak Pengasih. Last push. Cayok. So atas tu dah puncak Pengasih. Alright, let's go, last push. Let's go. Sikit lagi. Take 5. Itu dia signboard dia. Yes, sampai. Puncak Pengasih. Jom balik. 10 minit kita sampai ke puncak Pengasih. Kita lewat 10 minit. Okey, inilah tapak campsite di puncak Pengasih. Okey, take 5 lah sini. Oh, tu dia signboard dekat pokok tu. Suasana puncak Pengasih. Oh, angin memang sedap, sejuk, berkabus. Ni lah Sibul, sampai puncak Pengasih. Jangan weh, kalau tak pernah hiking jangan datang. Kerana nanti. Wah, itu ada gambar puncak Pengasih tadi. Okey, inilah puncak Pengasih. Kita sampai jam 10 minit. Tersasar 10 minit. Okey, sepatutnya daripada Camp Pacak ke puncak Pengasih ni ambil masa lebih kurang 1 jam lah. Inilah titian puncak Pengasih. Kejadian ni sirat. Licin baik. Kecil tu ni. Bismillah. Nanti ambil. Okey dah. Boleh tak? Dia ada lumut-lumut sikit ni. Ni training untuk titian serut. Jatuh basah. Habis kasut. Licin. Boleh ni licin. Macam mana kau naik? Selamat. Okey. Tada. Alright, kita selfie dekat ni. Inilah signboard dia. Signboard ni baru boleh bergambar. Puncak Pengasih. Alright, jom. Kita sekarang berada di signboard puncak Pengasih. Okey. Alright, lagi beberapa ratus meter nak ke puncak Nuang. Okey, let's go. Kat dalam. Ada macam musi macam irau. Hoka dah jadi. Okey. Kita dah sampai tangga pertama. Jam 11 suku pagi. Alright. Tangga tu lagi licin ke? Okey, tangga kedua.
Masuk dulu. Dan ketiga. Ya, ada. Okey, tangga keempat, kelima dan keenam. Okey, ini tangga keenam. Dan di atas tu tangga ketujuh. Alright. Okey. Tangga yang terakhir, tangga ketujuh. Okey, kita menuju ke puncak. Ya, alhamdulillah. Kita dah sampai ke puncak. Oh. Oh, sedap makan. Ini Beirut. Oh, masak. Oish. Dia turun. Wah. Tanya, kita sampai jam 11 suku. Nak bekalan tengah hari. Tak, dah makan tadi dah. Tak nak nanti takut tak larat turun. Kita kat mana? Gunung Nuang. Ya. Okey. Sekarang jam dah 12.25. Kita akan bergerak turun daripada puncak Gunung Nuang. Okey, misi kita berjaya. Right? Berjaya. Yes, hampir DNF. Alright. Misi kita berjaya. Yes. Ya. Kena hujan lebat. Turun lagi. Longsor, jatuh. Tak ada repeat. Alright. Semua dia package. So dah berjaya, tak boleh repeat lah. Tak ada repeat. Okay, let's go. Kita terus. Kita di mana? Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye.